Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin Bab 4, Kedatangan Islam ke Melaka. Pernah tak kita terfikir macam mana agaknya satu mimpi boleh ubah nasib sebuah kerajaan? Hari ini, kita akan lihat macam mana satu visi malam telah mencetuskan satu transformasi yang sangat besar di Melaka dan mengubahnya menjadi sebuah kesultanan yang kita kenali hari ini. Cerita kita bermula dengan kalimah ini. Bayangkan, pada satu malam, pemerintah Melaka, Raja Kecil Besar, tiba-tiba terjaga dari tidur. Dan yang keluar dari mulutnya bukanlah apa-apa. Tapi kalimah suci ni diulang-ulang seolah-olah baru saja mengalami sesuatu yang luar biasa dalam mimpinya. Dan dari sinilah babak pertama kisah kita bermula. Sebuah mimpi yang bakal mengubah segalanya. Esok paginya, dengan rasa yang masih tak menentu, Raja Kecil Besar pun ceritakanlah mimpinya kepada orang kanannya, bendahara. Cuba bayangkan, dia bukan sekadar kata dia bermimpi, tapi dia mendakwa dah bertemu sendiri dengan Rasulullah yang ajar dia 2 kalimah syahadah. Reaksi bendahara ni dah cukup untuk tunjukkan betapa asingnya ajaran baru ni di Istana Melaka pada masa tu. Dia langsung tak kenal bahasa apa yang Raja tuturkan. Ini petanda awal satu perubahan besar akan berlaku. Bendahara mesti ragu-ragu kan? Jadi, untuk yakinkan dia, Raja tawarkan bukan satu, tapi 2 bukti yang luar biasa. Pertama, satu tanda fizikal pada tubuhnya sendiri, sesuatu yang mustahil nak dipalsukan. Kedua, satu ramalan yang sangat spesifik. Sebuah kapal dari Jeddah akan sampai di Pelabuhan Melaka tepat pada waktu asar hari tu juga. Bendahara pun letak syarat. Mudah je. Kalau kapal tu betul-betul sampai, mimpi tu benar. Kalau tak, maknanya Raja dah diganggu syaitan. Pertaruhannya masa depan seluruh negeri Melaka. Dan sekarang, tibalah masanya untuk ujian kebenaran itu. Suasana mesti tegang. Macam yang diramalkan pagi tadi, tepat je masuk waktu asar, nun di ufuk sana, sebuah kapal dari Jeddah betul-betul muncul dan berlabuh di pantai Melaka. Ramalan itu dah jadi kenyataan. Dari kapal tu, turunlah seorang mahdum bernama Syed Abdul Aziz. Dia terus solat dekat pantai. Orang-orang Melaka yang nampak jadi hairanlah. Mereka tertanya-tanya, kenapa orang tu tunggang-tunggik? Ini jelas menunjukkan betapa barunya ibadah solat pada pandangan mereka. Bila Raja tiba dengan rombongannya, dia tergamam. Apa yang dia nampak depan mata tu sebiji macam dalam mimpinya. Dengan penuh yakin, dia pun cakap pada pembesar-pembesarnya, "Lihat, nyatalah demikian seperti dalam mimpi kita itu." Mimpi itu dah terbukti benar. Dan bermula dari detik inilah, Melaka tidak akan sama lagi. Tanpa buang masa, Raja terus lantik Syed Abdul Aziz sebagai guru agamanya. Lepas tu, satu titah yang mengubah sejarah pun diumumkan. Seluruh negeri, dari istana sampai ke rakyat biasa, lelaki, perempuan, tua, muda, semua diperintahkan untuk memeluk Islam. Untuk sahkan identiti baru ni, gelaran pun kenalah tukar. Raja Kecil Besar kini dikenali sebagai Sultan Muhammad Shah. Para pembesarnya pun dapat gelaran baru. Ini menandakan kelahiran sebuah kesultanan Islam yang baru. Tapi perubahan ni bukan sekadar soal kepercayaan. Ia melibatkan penyusunan semula seluruh masyarakat bermula dengan peraturan-peraturan baru dari istana. Sultan Muhammad Shah adalah pemerintah pertama yang perkenalkan konsep yang kita panggil kekuningan larangan. Ia sebenarnya satu set peraturan yang direka khas untuk kukuhkan kuasa dan status sultan serta golongan diraja. Okey, peraturan pertama berkisar pasal warna. Warna kuning dikhaskan untuk kerabat diraja sahaja. Orang biasa dilarang sama sekali guna warna ni pada macam-macam benda, dari sapu tangan sampailah ke hiasan rumah. Bukan itu je, cara orang bina rumah dan perahu pun dikawal. Ada ciri-ciri seni bina tertentu macam tiang gantung atau menara tinjau yang orang biasa tak boleh buat. Tujuannya, untuk pastikan ada perbezaan status yang jelas. Peraturan ini terperinci sampai ke tahap barang perhiasan diri. Orang biasa, tak kisahlah kaya macam mana pun, dilarang pakai gelang kaki emas atau jenis-jenis keris tertentu. Dan ini membawa kita kepada satu konsep yang sangat penting, anugerah. Harta kekayaan saja tak cukup. Hanya dengan kurniaan peribadi daripada Sultan, barulah seseorang rakyat biasa tu boleh pakai emas. Ini menunjukkan kuasa sebenar terletak di tangan siapa.
Adab nak masuk istana pun diperketatkan. Kena pakai pakaian yang ditetapkan dan keris mesti dipakai di depan. Kalau langgar peraturan ni, keris tu akan dirampas oleh pengawal. Semuanya untuk mengukuhkan rasa hormat dan tertib di hadapan Sultan. Jadi, nampak tak? Terciptalah satu sempadan yang sangat jelas yang memisahkan golongan pemerintah dengan yang diperintah. Semuanya dari warna payung hinggalah cara sebilah keris dipakai sekarang ada makna dan peraturannya. Dan untuk pastikan semua orang patuh, hukuman yang tegas pun ditetapkan. Sesiapa yang langgar larangan ni akan didenda 1 kati 5 tahil. Ini menunjukkan ia bukan lagi adat, tapi undang-undang yang dikuatkuasakan. Ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Adakah semua peraturan yang ketat ni tujuannya hanya untuk wujudkan masyarakat yang teratur? Ataupun ia sebenarnya satu strategi bijak untuk mengukuhkan kuasa mutlak pemerintah dalam era baru Kesultanan Melaka?